sama-sama saya Syahid dia. Alright guys, welcome to another vlog Raya ke-5. Weh, semua menari. Alright guys, so sekarang ni dah sampai KFC dekat belah-belah pekan sini ya. Apa abang babu punya niat ini tahun? Mau buat apa dalam live? Saya mau tambah anak ke, mau tambah bini ke? Tak, saya mau tambah. Ayo, bini belakang lah, wing. Men. Lain macam FL5 bunyi kalau nak belanja. Weh, ni dah siap ambil gambar. Guys, kami dah borak-borak sikit pasal kereta apa semua. Tu yang abang dengar FL5 tadi tu. Hampa ni komen nak video Syahid macam mana, apa komen. Pernah tengok saya apa tulis nak video macam mana, nak prank ke, tak? Berganyak. Tolong tutup sekali. Siapa minum? Ni apa benda lah? Han tak kesian lah. Tapi saya tak apa. Saya dah kalah lah ni dengan Iran kan. Iran dah conquer lah. Wih, tadi main burger dah. Wih, tengok guys, sembang lebih. Men. Bila kami dah masuk dalam mall ni, dah tak tahu nak pergi mana. Dan semua dah buntu, semua tunggu katil, faham tak? Ini tahun bini dua, ha? Ya. Okey. Tapi lain tahun lah. Lain tahun pula. Ini tahun saya mau buka kedai. Saya tanya tadi, ini tahun punya. Kedai makan buka. Oh, kedai makan buka. Bila saya sudah maju. Bila aku kaya. Laki main kerja ini, tunggu dulu perempuan. Ya. Ha. Mana dah keluar lagi ni main bini? Sudah hilang. Tak dah, so bukan hilang. Humor dah hilang lah. Tadi dia pada pergi dah dekat Ion tu. Ion tu punya permainan tu ramai, tak boleh main. So dia menangis, anak dia yang last tu menangis. Oh, tak boleh berapa, nak main. Satu baik pertama aku dah bagi dah free, langsung tak ada orang. Oh shit, here we go again.